Lagi kes orang Malaysia buat hal di China, lari bawa barang dari supplier RM4,600. 这个 Awak tu adalah perempuan pakai tudung. Orang akan kata apa? Orang Islam. Satu hantaran yang tular di media sosial mendakwa beberapa rakyat Malaysia terlibat dalam satu pertikaian pembayaran dengan pembekal di Guangzhou, China. Menurut dakwaan yang dikongsikan di TikTok, pembekal terbabit telah menghantar barangan ke sebuah hotel di Guangzhou, namun pembayaran dikatakan tidak dibuat sebelum kumpulan berkenaan pulang ke Malaysia. Pembekal mendakwa mengalami kerugian berjumlah RM7,800 iaitu dianggarkan melebihi RM4,600. Difahamkan individu terbabit merupakan pelanggan sedia ada yang pernah berurusan dengan pembekal sebelum ini atas faktor kepercayaan barangan dihantar terlebih dahulu sebelum bayaran dibuat. Hantaran berkenaan turut memaparkan rakaman CCTV tangkap layar perbualan WhatsApp dan WeChat serta beberapa gambar individu yang didakwa terlibat. Pemilik hantaran mendakwa pembekal telah beberapa kali cuba menghubungi pihak berkenaan bagi menuntut bayaran namun tidak berjaya. Perkongsian tersebut mengundang pelbagai reaksi dalam kalangan netizen, rata-rata meluahkan rasa kecewa kerana mendakwa tindakan segelintir individu boleh menjejaskan imej rakyat Malaysia di luar negara. Orang Malaysia dah makin pandai buat scam dekat sini. Supplier yang kena scam dengan orang Malaysia dengan nilai RM7,800. Orang tu dari Kelantan, seorang perempuan. Hari ni kita on the way nak ke tempat supplier tu dan nak pastikan cerita ni betul tak. Ni hao. Ni可以给我看他的微信吗？他同意了没有？没有。这么厉害啊，他 WeChat dia langsung tak reply dah. Shopee 没有。没有。 Kita tengah tunggu security untuk kita dapatkan CCTV Farah ni. So, aku dah mesej dia elok, korang boleh baca mesej aku ni. Siap bagi Alipay punya ni untuk dia bayar. Kemudian mula-mula dua tik, kemudian jadilah satu tik, dah kena block. Lah itu hari kita ada orang Malaysia yang panggil busuk-busuk tu. Aku tak nak ulas benda tu. Hari ni sebab aku duduk sini, kebetulan orang ni ialah kawan aku, so aku akan tolong. 穆斯林的不会做阿里巴巴的，马来西亚的人不会做这样的事情。 Dia kan dia cakap Muslim, orang buat malu lah. So sekarang ni kita on the way pergi ambil footage CCTV. 就是这个， Awak tu adalah perempuan pakai tudung. Orang akan kata apa? Orang Islam macam ni, orang Malaysia macam ni. Kau lah perangai pumak tu. Orang di Malaysia korang boleh tolong tak? Untuk message dia, call dia, bagi tekanan dekat dia untuk buat bayaran. Ini mengenai maruah orang Malaysia.